Tuhan kata builah peringatan dan peringatan itu jadi manfaat kepada orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di petang ini bersama-sama kita mari tambahkan maklumat kita bersabit dengan zakat fitri. Jadi salah satu daripada rukun-rukun Islam yang 5 ialah membuikan zakat. Dan fardu zakat ni kaum muslimin dan muslimah Tuhan diperdukan zakat fitrah ni ialah di bulan Sa'ban tahun yang kedua daripada hijrah. Maknanya Nabi duduk di Mekah 13 tahun tak diperdu lagi zakat. Hasil Nabi duduk di Mekah fardu Allah SWT 2 saja. Satu iaitulah nak wisah mucak 2 kalimah syahadah. Yang kedua ialah nak mendirikan semaya. Dua ni Allah SWT fardu di Mekah. Tapi berlainnya Allah fardukan mengucap 2 kalimah syahadah kepada Nabi melalui malaikat Jibril di Mukhawwamin. Dan Allah fardukan semaya tidak melalui Jibril, tidak dengan wasitah Jibril. Tuhan tidak dibombing, iaitu Allah akak Nabi kita naik kepada Sidratul Muntaha dan kepada mustawa hingga sampai Hadratul Kursi. Tak kala Nabi hijrah mari kepada Madinatul Munawwarah tahun yang pertama tak perlu lagi zakat. Tahun yang kedua daripada hijrah barulah perlu zakat. Jadi zakat ni salah satu daripada rukun Islam yang 5. Dan di petang ini petang yang mulia, petang yang berbahagia, yang bersama-sama kita nak muzakarah dengan kaum muslimin dan muslimat, as-saimi dan saimat yang ada di kampung masing-masing, ada di Cawak masing-masing, ada di Apu masing-masing. Jadi bersabit dengan berterah ni. Nak menyata di hari ni, nak zakarah ni bersabit dengan zakat fitrah. Dan zakat ni salah satu daripada rukun Islam yang 5. Kemudian zakat fitrah ni dia panggil masuk daripada zakatul batinah. Zakatul batinah yakni zakat hak bahasa tubuh badan. Jadi manakala kita puasa cukup sebulan bulan Ramadan, Allah fardukan setiap orang kena beri zakat satu orang segatai 4 jupok. Kalau kita nak kira kilo, 2 kilo 7 gram. Kalau kita nak kira gatai, kena gatai Baghdad. Jadi kita sini dia berjalan dengan sukat teh orang tua dulu 4 cupok boleh segatai. Dia ambil ikhtiar balik lebih. Kemudian buku zakat fitrah ni ia ada sakut paut dengan puasa. Habis itu masa dia. Masa kita nak beri zakat fitrah ni. Masuk sehari bulan Ramadan boleh kita beri. Sehari bulan Ramadan kita boleh beri dah. Harus mengeluarkan zakat fitrah manakala masuk sehari bulan Ramadan.
Tu masa kita boleh bui zakat fitrah. Itu masa haruh. Ni pun masa haruh lagi ni. Kalau kita nak bui lah ni, masa ni masa haruh kita bui. Zakat tu wajib. Tapi masa ni kita bui tu harus disegerakan dia. Itu yang pertama muslimah kena tahu. Maknanya kalau orang tanya kata zakat terah boleh bui ke lagi ni? Boleh. Harus boleh kita meluar dah. Lepas ke tak fardu kita keluar ni? Kalau keluar lah ni, ya lepas dah. Masuk sehari Ramadan tu harus dah kita bui zakat. Satu. Yang kedua, masa hak wajib. Masa hak wajib kita bui terah ni iaitu jatuh matahari malam raya. Upama kita kata kita malam ni demo tengok anak bulan nampak. Di istiharkan berjeling sabit dah raya. Kata tu malam jatuh matahari malam raya tu masa wajib. Masa wajib ni dia dapat 2 juzuk. Masa wajib ia masa sampai 2 juzuk. Ia dapat 2 juzuk. 1 juzuk daripada Ramadan, 1 juzuk daripada Syawal. Tu masa wajib. Iaitu dalam kitab-kitab para ulama di malam raya lah jatuh matahari malam raya tu masa wajib. Di situlah masa wajib. Kalau kita ada kuasa, kita boleh bui. Kalau kita tak kuasa, tak ada apa. Tak ada makan ni. Orang panggil kita dapat kekurangan dari segi harta benda, tak kuasa nak beri zakat, tak ada apa. Tuhan wajib di atas orang kuasa. Tu masa wajib jatuh matahari malam raya. Mek di mengorek engau seteruh gi. Tu masa wajib. Masa afdal kita bui. Masa hak molek. Iaitulah lepas subuh pagi raya belum daripada semalam raya. Sebelum daripada kita semaya raya, tu masa afdal. Sebab itu dalam kitab-kitab ulama dia kata sunat kita takhir sikit semaya raya Idul Fitri supaya nak bui menyesalkan terah tu dulu. Tu masa afdal sebelum daripada semaya raya lepas subuh kita bui terah. Tu masa afdal. Dan masa makruh lepas semaya raya baru bui terah. Tu dia panggil masa karahah. Masa makruh. Satu masa haruh masuk sehari Ramadan. Engkau siapa lola ni masa haruh. Masa wajib ialah jatuh matahari malam raya. Masa afdal sebelum daripada semaya raya. Pagi raya lepas subuh tu sebelum pada semaya raya tu masa afdal, masa hal lebih. Masa makruh ialah lepas semaya raya. Masa haram jatuh matahari hari raya. Tu haram. Pasal wajiblah bui terah. Itulah nak bui kepada muslimi dan muslimah. Boleh kita dapat maklumat dengan kita tidak melalui mengaji kitab lama. Ni boleh. Ni ambil rekas di dalam kitab-kitab ulama buat mari. Jadi 4-5 masa itulah masa kita bui terah. Tu ingat molek. Kemudian manakala kita dapat dah maklumat di situ,
Ni bagi orang yang ada tanggungjawab. Nak beri maklumat kepada orang bertanggungjawab daripada kabinet Tok Ime, Tok Kotik, Tok Bila. Kanak-kanak masjid 4-15 orang tu. Ni satu perhatian dia panggil. Jadi setiap masjid tu dia adalah majlis Tok Kodi di setiap cawak. Kalau di jalan, Tok Kodi jalan. Kalau di menara, melalui Tok Kodi menara. Kalau di bertanding, melalui Tok Kodi bertanding. Jadi majlis Tok Kodi beri tauliah kepada Iman Kotik Bila jadi amir. Kayak itu kenapa amir tu? Tu kena tahu amir tu. Kena ada maklumat lah. Orang nak terima tauliah tu kena belajar sikit cara dia. Jangan kita terima kan tamnain tugasnya dengan kita tidak belajar di dalam ilmu fiqh. Jadi yang sebagusnya bagi para iman yang ada 45 wilayah ni, iaitulah sebagusnya bagi orang jadi amir, Tok Kotik, Tok Bila, hak terima tauliah pada Kodi tu, iaitulah molek dia kelik musyawarah dengan ahli jawatan kuasa dia 15 orang. Menentu orang mustahak, orang yang boleh makan zakat ni banyak mana dalam kampung kita. Itu jaga. Kanak-kanak Mekah, Tok Ime, Tok Kotik, Tok Bila, orang-orang yang bijaksana dalam kampung tu sorak, ahli-ahli boleh makan zakat piturah. Baik orang fakir, baik orang miskin, baik mu'allah, macam-macam tu tak menentukan mustahikin orang yang nak terima zakat tu. Maknanya musyawarah tengok upamanya bandingannya dapatnya ada di dalam kampung kita ni asnah. Orang fakir banyak ni, orang miskin banyak ni, mu'allah banyak ni, orang lekat hotel banyak ni. Sudah kita musyawarah, maka beri umum kepada makmum. Orang boleh makan zakat di kampung kita ni, maknanya kita kata 20 buah rumah. Umum kepada makmum. Lepas tu Tok Ime, Tok Kotik, Tok Bila ni kena beli beras kelik mari. Dengan sebanyak-banyak beras tu, mari letak di kawasan masjid. Yang letak dalam masjid. Tak di sekolah ke, tak di idarah sekolah ke. Jangan bawa masuk dalam masjid. Kalau masuk dalam masjid, satu masa Allah pula jual dalam masjid tu. Tengok kata makruh, tengok kata haram, ada balah ada. Jadi kita jual di luar masjid. Kita perakat pada makmum kita, semua makmum ni hak nak beli beras tu kan, mesti kena mari beli beras hak Tok Ime jual di masjid ni. Tok Ime letak ahli jawatan kuasa dia jual. Sudah dia mau mari beli, tanya makmum. Dia tahu dah kerana kita sorak dah kata orang boleh makan zakat dalam kampung kita 20 orang. Maka tuai zakat bagi kepada mustahak sendiri tu. Tu afdal zakat tu. Tok Ime kena umum gitu. Makmum-makmum dia ni sudah beli beras terah di masjid ni, nak bagi kepada mustahik sendiri, itu afdal. Boleh bagi sendiri. Nak baginya namu-namu yang Tok Ime perakat kata 20 orang boleh makan zakat terah dalam kampung kita, rumah tu tu. Tok Ime airline dah. Dia sudah buat keputusan sorak ahli jawatan kuasa dia. Lepas tu kalau lah makmum tu tak mau bagi sendiri.
Sudah dia beli beras terah dah di rumah sekolah tu, dia niat inilah zakat terah aku satu gatal umpamanya. Nak beri ke Amir. Masuk pergi serah ke Amir. Bukan sedekah ke Amir. Pergi serah kepada Amir. Tu tugas Amir. Nati Amir. Kerja Amir bukan mutlak. Ada muqayyad dia. Itu satu nati dia. Nati terima. Terah-terah makmum, mari serah ke dia. Sudah daripada makmum niat kata, ini terah aku satu gatal, ini terah hak wajib atas aku, hak isteri satu gatal, atas anakku, mari serah kepada Amir. Amir milik. Tak kalau Amir milik kita serah tu, maka balik Amir tak boleh nak jual dah beras tu. Ni tempat dia mau belik sini. Ni tempat tak jadi belik sepatakan jeri sini ni. Amir kena pandang tak boleh nak jual beras terah hok makmum serah tu. Sebab apa tak boleh jual? Kerana bukan milik yang sepenuh dia. Orang serah, makmum serah pada Amir satu. Amir ni kerja dia selagi nak menyapa akan berterah hak makmum serah ke dia ni kepada mustahiki yang ada dalam kampung. Amir lah juru menyapa. Lepas tu beras hak Tok Imam terima ni, hak dia makmum mari serah ke dia ni, saya mau tanya tak boleh ke tak Amir nak jual? Tak boleh. Dalam hukum fiqh tak boleh nak jual. Kerana syarat nak sah jual mau milik kita. Milik yang sepenuh baru sah jual. Kalau itu orang jadi Amir hari ni, hak tak qadir atau liah pada dia tu bukan kuasa mutlak dak. Hanya dua nati saja. Satu, dia terima terah di makmum serah ke dia. Hipung dengan sebanyak-banyak di tempat hak dia duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja dia nak menyapa terah orang serah hak makmum serah ni kepada makmum, pada mustahiki hak demo syarat sat ni. Tu kerja Amir. Maka ni mau tanya tak, Amir boleh jual tak beras terah ni? Tak boleh. Kalau dia jual juga, tak sah. Kalau Tok Imam tu jual juga, Tok Imam tak belajar bab ni. Kalau dia alim, ia alim bab lain. Dia tak pandai bab ni. Tak sah jual. Sebab makmum serah ke dia je. Ni serah pada Amir segatal ni. Aku serah ke Amir dua gatal ni. Untuk menyapa terah ni pada mustahikin. Maka milik Tok Imam ni yang panggil milik samutara nak sapa kepada tuan. Dalam fiqh panggil bukan milik tam. Bukan milik sepenuh. Kalau milik tam tu boleh bebas. Tok Imam boleh jual, Tok Imam boleh gapo. Ni ingat ni. Sabit itulah mananya cara Tok Imam ni kena pergi beli beras, mari tok di rumah sekolah dia dengan sebanyak-banyak, makmum mari beli situ, nak mari serah ke Amir ke, atau nak pergi kepada musak sendiri, pilih. Jangan Tok Imam tu tekan kata, kena buat mari kat aku saja. Kena beri kat Amir saja, jangan pergi ke lain. Tu pun orang panggil Tok Imam belum faham juga. Tok Imam belum cuk dia jadi Tok Imam tu. Sampai tu nak jadi apa seseorang ni bukan mudah. Sayyidina Umar kata tafakkaru. Tafakkaru. Faham dulu. Pakat reti dulu. Qabla tasawwadu, sebelum mu jadi apa-apa.
Sebelum mu nak jadi Tok Imi, sebelum mu jadi Tok Kotik, sebelum mu nak jadi Tok Bila, sebelum mu nak jadi Kamekal, sebelum mu nak jadi Tok Nebel, sebelum mu nak jadi Tok Kemenai dulu, mu faham dulu apa kerja Tok Imi, apa kerja Tok Kotik, gapo kerja Tok Bila, gapo kerja kanak Kamekal. Tu kena tahu. Ni oleh orang kita dah boleh jadi gapo nyetak belajar tu satu penyakit ia ada di serata-rata kampung dan serata-rata masjid. Boleh tak menang Tok Imi dah, Tok Kotik tak bila dah, kanak Kamekal boleh dah. Tak belajar, ada buat kena cara dia. Lepas tu dia punya nak buat mula pakai gamuk. Gamuk tak kena. Kena dengan ilmu. Tu ingat ada banyak demo dok tanya kata, boleh jual ke tak ambil? Tak boleh jual. Kerana bukan milik ia sepenuh. Tu ingat tu. Ada pun lain pada ambil. Umpamanya kita kata, Dalah ni orang miskin. Dia ada beras 3 segatai je di Dalah ni. Orang nak mari beli di Dalah ni banyak kata. Allah, awak nak beli beras terah ni, dia orang miskin. Allah jual. Dia kata, aku nak beli sekatai lagi weh. Allah jual pula. Boleh satu katai tu jual. Dia serah mari, jual. Beli mana duk turut sekatai tu pun boleh juga tu. Tapi bagi orang yang miskin ambil tak boleh. Ambil tak boleh jual. Ni muslimi muslimah. Kena pakai faham Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila ada kanak Kamekal. Habis tu kita manakala kita bertanggungjawab nak beriah masjid 15 orang tu kena bersungguh-sungguh sikitlah mengaji. Walau kita mengaji dah pun kena mengaji tambah. Jangan hidup buat kena. Sebab apa? Banyak ilmu yang kita kena belajar selit supik dalam fiqh ni. Kalau kita duk buat kena tak belajar, maka amalan kita tak kena lah. Kalau tak kena dengan kita diri seorang tak apa, ni tak kena dengan rakyat, dengan makmum ramai tu. Boleh pikul lah Tok Imi. Boleh pikul lah Tok Kotik, boleh pikul lah Tok Bila. Begitu kena cermat lah. Muslimi dan muslimah, lebih lagi kanak Kamekal, Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bila, kena faham bab zakat terah bagi orang hok terima amil saatnya. Jadi amil tu. Kena tahu kerja amil tu. Manakala amil sudah terima dengan sebanyak-banyak orang serah beras terah ke dia dengan sebanyak-banyak boleh beratus-ratus kata balik amil ni lodah dia nak jual tak boleh kerana beras ni bukan milik dia. Wajib di atas amil ni, baik tu Imi hak terima taliyah di Kodi, baik tu Kotik, baik tu Bila, wajib di atas orang yang terima taliyah jadi amil ni, wajib di atas dia 3 perkara. Dengan molek para-para imam Kotik Bila, dan makmum dan kanak Kamekal, wajib di atas amil hak terima terah di makmum masing-masing tu, wajib di atas amil tu 3 perkara pula dalam kitab fiqh. Mana 3 perkara? Balik tu Imi nak menyapa ke terah kepada mustahak hak dia terima ada 100 gundi di dia ni, ada 100 kata dia ni, wajib di atas amil 3 perkara di atas kepala tu Imi, di atas kepala orang timur tauliyah di Tok Kodi. Orang jadi amil, wajib pula di atas dia 3 perkara. Mana? 1 amil ni. Wujubut taswiyah bainal mustahikin. Mesti kena menyamui antara mustahikin. Balik tu Imi nak urus terah ni. Mustahiki ni ada 20 orang ada kampung dia ni. Tok Imi tahdik kata,
Tok Khatib Tahdid kata orang mustahak boleh makan zakat 20 orang. Wajib balik amil ni kena menyamur. Nyamur ini. Kalau 10 kata berlaku. Jangan pilih kasih. Tu tak email kena tahu tu. Nak belajar tu. Kena sungguh belajar sikit. Para email, para kotik, para bila kanak kamu ke 12 ni kena belajar tahu banyak sikit sabit dengan hukum syarak, sabit dengan kita kerja hari-hari ni. Jadi wajib di atas amil tu hak terima tauliah daripada Tok Qadi, dia zakat dia beratus-ratus kata tu, nak menyapa pada mustahak tu kena bersama. Upama 10 orang mustahak yang ada di kampung dia, 10 orang tu sama. Kalau 10 kata upamanya, 10 kata belaka, dolar 10 kata, sa'i 10 kata, kadir 10 kata. Bukan sunat tu. Wajib pula di atas amil tu bahagi wisamu banyak kepada mustahikin yang ada di kampung mereka. Tu yang pertama tu, wajib atas amil tu. Yang kedua, menyamukan mengatai mustahikin. Kalau mustahikin itu ada 10 orang, 10 orang tu kena berlaku. Kalau tinggal seorang, berdosa di atas amil. Kerana wajib juga. Wujub isti'ab bainahum. Kena menyatai, meratai semua mustahak. Kalau ada 10 orang, kena bui belakang. Kalau ada 20 orang, kena bui belakang. Tu wajib di atas amil. Yang ketiga, wajib di atas amil hak terima serah zakat terah daripada makmum tu. Wajib di atas amil juga mesti menyelesaikan bahagi terah tani, menyapa ke terah pada mustahak tu di kampung tu sebelum daripada salah raya. Jangan widai lagi semaya raya. Habis tu tak emang kena biasa dulu. Kita urus zakat terah habis dah ni. Hak kita terima serah daripada makmum-makmum kita menyapa habis pada mustahak ni. Kalau tak menyapa, jangan semaya lagi. Sampai tu Tok Email Tok Khatib Tabila menyelesaikan terah di malam raya tu. Kena sapa kepada mustahaki di malam raya tu. Kerana kalau kita sapa berterah kita hak ambil daripada makmum masyarakat kita menyapa raya pukul 11 ke 12 habis. Jadi semaya raya pagi esok kita boleh segera sikit. Ni sebagaimana kita buat di kampung yang saya ada ni. Jadi Tok Email tu kita buat cara dia 12 menyapa habis. Walau segantai tak ada di masjid lah. Ni ada juga Tok Email kadang-kadang raya ni ada lagi berterah duk kat masjid. Atau terah apa Tok Email ni? Tak ada harta demo lagi. Tok Email dekat Allah. Geno tak wis apa berterah orang ni pada mustahak belum semaya. Orang kata itu akak ada klik apa Tok Email pun. Ada juga lagu tu. Dia terima terah tak terah orang di hujung masjid tu. Dia buat kena cara dia. Dia kata tak ada nak bui kat sini. Nanti bui raya-raya ni. Tu gamuk dia panggil. Bukan pekah tu. Tu hak rekah tu. Kalau hak tu saruk lah. Jadi wajib di atas orang jadi amil 3 perkara kena ingat muslimin dan muslimah. 1, kena beri sama banyak bagi kepada mustahak. Yang kedua, kena menyatakan habis mustahak ada 10 orang, habis 10 orang. Yang tiga, bui sebelum daripada semaya raya. Orang jadi amil kena menyapa ke berterah makmum hak serah dia ni sebelum daripada nak semaya raya. Tu ingat molek tak Email.
Agaklah tahun ni buat wi kena wi. Hodok kelabu, hodok sama tu buat wi kena wi betul dengan hak tok pekoh nak. Ni saya royak ni hak tok pekoh nak tu. Hak ulama pekoh mari royak tu. Kita tolong baca, tolong royak mari je. Kerana hak ulama tulis mari siap dah ada dalam kitab-kitab mereka. Hanya kadang-kadang Tok Imam hak boleh tengok, tak ada nak tengok. Kadang-kadang tak pandai nak tengok. Lah itu hak tak pandai nak tengok tu boleh ambil peringatan. Ya rekah ini mudah-mudahan kita buat kena. Bagi orang hak jadi tu, orang jadi amil, hak terima tariah daripada Tok Kodi masing-masing, wajib di atas dia. Satu, dia tak boleh jual beras tu, kena ingat. Orang jadi amil semua, tak boleh nak jual beras tu, tak sah nak jual. Yang kedua, manakala dia milik dah terah ada beratus-ratus kata dia, maka wajib atas amil tu 3 perkara di atas kepala orang jadi amil. Mana? Satu, kena mensamakan bui kepada mustahak. Kalau 10 kata belakang. Yang kedua, kena bui kata habis. Kalau 10 macam orang, 10 bagai ada asnah. Ada lapar ada kampung kita. Kena bui habis. Yang tiga, orang jadi amil kena serah. Kena bui menyapa ke berterah ni. Berterah hak mamu serah dia ni sebelum daripada semaya raya. Hak semalatnya kena menyelesai di malam raya tu dah. Ambil tu amil, orang jadi amil kena buat cara dia. Mana kalau siapa-siapa dia nak pergi ke amil, saya nak timu sekat pukul 7 malam. Lepas hayat Isya. Lepas hayat Isya tak terima dah. Demo kena pergi mustahak sendiri. Sebab Tok Imam, Tok Kotik, Tok Bilal, hak timu tariah ni nak menyapa ke berterah orang tu secepat pergi kepada mustahiki. Duk nanti orang miskin, duk nanti ni. Kerana dia nak menyukai dengan raya-raya ni. Kerana zakat berterah ni, nombor satunya, nak menggemarkan orang-orang yang susah, orang yang sesak. Yang keduanya, nak menapung yang cedera daripada puasa-puasa kita. Dia menepatikan. Terah ni, kalau semaya ke, sujud sawi. Hak kita cacat dalam semaya, sujud sawi. Ni kita cacat dari puasa, bui berterah. Tapi bui dengan betul dengan kena berterah kita pada tempat hak syarak nak, dan hak Nabi nak, hak Tuhan nak. Mudah-mudah kita dapat pahala dan dapat fadilat yang banyak. Begitulah. Lebih kurang kepada muslimin dan muslimah, lebih-lebih lagi kepada orang yang pegang tauliah daripada Tok Kodi masing-masing. Kena belajar, kena mempelajari dengan halus-halus supaya kita buat kena di atas jalan hak yang diredha oleh Allah dan diredha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah lebih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tak orang tanya? Dia mau tanya kata anak yatim boleh terima terah juga. Jawabnya, di dalam asnah yang lapan tu tak ada sebut anak yatim. Tapi sekiranya kalau anak yatim tu masuk dalam masking, masuk dalam pakai, boleh kita bui. Kalau anak yatim tu kaya, tak boleh bui. Hanya kalau kita nak ingat dia, nak bui dia, bui hak lain, jangan bui zakat tu. Bui lain, bui duit lain, beli baju bui ke dia, kau tu pula. Nak bui terang, tuai dia adalah pe orang innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal amili wal muallafati qulubuhum wa fir riqa wal gharimi wa ibnis sabi wa fi sabilillah faridatan minallah. Itulah Quran sebut. Makruh. Baca sekali dengan Tok Imam makruh, tak silap. Boleh, hukumnya boleh.